Perbincangan mengenai syarat-syarat sah haji, mikat ihram, dan fardu haji. Syarat-syarat sah ibadah haji. Jika syarat-syarat haji dipenuhi sepenuhnya, maka pelaksanaan ibadah haji tersebut adalah sah. Syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah haji dengan sah adalah seperti berikut. 1. Berniat ihram. Ibadah haji tidak akan sah jika dilakukan tanpa ihram. Ihram bermaksud memasang niat untuk menunaikan haji. Dari mikat diiringi dengan bacaan talbiyah, menanggalkan pakaian yang berjahit serta memakai pakaian tidak berjahit bagi jemaah lelaki. Adalah disunatkan, mustahab, untuk memakai 2 helai kain, iaitu 1 kain selendang. Rida, bahagian atas, dan 1 kain sarung, izar bahagian bawah. Lafaz talbiyah adalah seperti berikut. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. Terjemahan. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. 2. Waktu yang ditetapkan. Tidak sah menunaikan haji. Sebelum atau selepas berlalunya bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji adalah Syawal, Zulkaidah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jika seseorang melakukan tawaf atau sa'ir sebelum waktu ini, ia tidak sah sebagai tawaf. Dan sa'ir bagi ibadah haji. Memakai ihram sebelum bulan-bulan haji adalah sah, namun hukumnya makruh. 3. Tempat yang ditetapkan. Ia adalah Padang Arafah untuk wukuf dan Masjidil Haram untuk tawaf ziarah. Jika terlepas melakukan wukuf di Padang Arafah pada waktu yang ditetapkan, maka ibadah hajinya tidak sah. Begitu juga, jika terlepas tawaf ziarah selepas melakukan wukuf di Padang Arafah, maka ibadah hajinya tidak sah. Tempat-tempat mikat untuk memakai ihram haji. Memakai ihram dari tempat yang telah ditetapkan adalah wajib. Mikat ialah sempadan yang tidak dibenarkan bagi mereka dari luar yang berniat untuk menunaikan haji. Melintasinya tanpa memakai ihram. Mengikut arah kedatangan, mikat ihram adalah berbeza-beza. 1. Mikat bagi penduduk Yaman dan Hindustan, India, ialah Yalamlam. 2. Mikat bagi penduduk Mesir, Syria, dan negara-negara barat ialah Jufah. 3. Mikat bagi penduduk Iraq dan seluruh penduduk negara timur ialah Zatu Irqiu, Zat Irqiu. 4. Mikat bagi penduduk Madinah Al-Munawwarah ialah Zul Hulaifah. 5. Mikat bagi penduduk Najdi ialah Karnul Manazil. Apabila seseorang yang berniat menunaikan haji melintasi salah satu daripada mikat ini atau laluan yang selari dengannya, wajib ke atasnya untuk memakai ihram. Tidak dibenarkan melintasinya tanpa berada dalam keadaan ihram. Mikat bagi penduduk Makkah. Bagi penduduk bumi Makkah, sama ada mereka adalah penduduk asal, bekerja di sana, atau menetap atas urusan lain, serta mereka yang tinggal di antara Makkah dan mikat mereka ialah Hil,
iaitu kawasan di antara sempadan luar tanah haram dan mikat. Mereka boleh memakai ihram dari rumah mereka atau dari mana-mana. Tempat di luar sempadan tanah haram. Rukun atau fardu haji. Rukun atau fardu haji hanya ada dua, iaitu: pertama, wukuf atau berada di padang Arafah walaupun sejenak, pada bila-bila masa bermula dari tergelincirnya matahari, waktu Zuhur. Pada 9 Zulhijjah sehinggalah sebelum terbit Fajar Sadiq, subuh, pada hari raya Korban, iaitu 10 Zulhijjah. Dengan berada seketika pada bila-bila masa di antara dua waktu ini di padang Arafah, fardu haji, wukuf, telah pun tertunai. Kedua, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali selepas melakukan wukuf di padang Arafah. Iaitu, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dipanggil sebagai satu tawaf. Tawaf ini dipanggil sebagai tawaf ziarah dan tawaf ifadah.